Hai semua, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi. Sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda rumah dekat belakang saya sekarang ni berada di Port Klang, Selangor. Bukaan dia adalah 25 x 44 kaki, lebih kurang 985 kaki persegi, mempunyai 3 bilik dan juga 2 bilik air serta ada 1 store. Jom kita mulakan. Okey, ini adalah bahagian teres. Teres ni ada dekat depan rumah. Teres ni berukuran 6 kaki kali 10 kaki. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu. Okey, ruang tamu ni berukuran 14 kali 14 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 1. Tada. Okey, ini ada bahagian bilik nombor 1. Bilik ini berukuran 10 kaki kali 11 kaki. Okey, seterusnya adalah bahagian ruang makan. Okey, ini adalah bahagian ruang makan. Okey, ruangan ini berukuran 6 kaki kali 14 kaki. Okey, untuk next adalah bilik nombor 2 pula. Jom. Okey, ini adalah bahagian bilik nombor 2. Untuk bilik ni berukuran 10 kali 11 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 3. Okey, ini adalah bilik nombor 3. Bilik ni berukuran 10 kaki kali 11 kaki. Okey, di antara bilik nombor 2 dan bilik nombor 3 kita ada satu tandas. Okey, tandas ni berukuran 4 kaki kali 7 kaki. Okey, seterusnya adalah ruang dapur. Okey, ini adalah bahagian dapur. Bahagian dapur ni berukuran 10 kaki kali 10 kaki. Okey, seterusnya adalah satu store. Okey, ini bahagian ruangan ni kecil sikit daripada bilik. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai store. Untuk ruangan ini berukuran 8 kaki kali 8 kaki. Okey, dekat bahagian dapur kita ada satu lagi tandas tau. Okey, tandas ni berukuran 4 kaki kali 6 kaki. Okey, baiklah itu sahaja untuk tour kita pada kali ini. Jumpa lagi di lain rumah Cok. Kepada anda yang nak bina rumah dan masih tercari-cari kontraktor anda, bolehlah follow kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube di 2N Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Jumpa lagi.